wa masyaikhina masyikhun minat muslimat, semoga ampunkan dosa kita, dosa ibu ayah kita, dosa ahli pasangan kita, dosa ahli keluarga kita, dosa anak cucu kita ila yaumiddin, dosa jiran-jiran kita minat muslimat. Allah mengekalkan kita dengan iman dan takwa di mana saja kita dan mereka berada. Allah kurniakan kita semua rezeki halal penuh barakah, diberikan kesihatan hinggalah kita dijemput oleh Allah SWT bersama-samanya ke syurga. Semoga Allah beri kita keikhlasan, kesabaran, istiqamah. Mudah-mudahan Allah mendapat menjalani bagi kita dan seluruh Korea kita dan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kesihatan menjalani Ramadan yang akan mendatang. Mudah-mudahan Allah terima iman dan amal kita dan Allah islahkan segala urusan kita dalam rahmat dan kasih sayangnya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadril azim. Allahumma anta as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma warzuqna man salihah. Rabbana Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا والحمد لله رب العالمين. Ayat berbahagia Tuan Pengurus, Tuan Imam yang dikasihi, Tuan Pengurusi, Badan Kuasa, Tuan-tuan Haji, Puan Hajah, Tuan-tuan Guru, Ustaz-Ustazah rahmati Allah. Syukur kita dengan rahmat Allah SWT masih Allah bagi kita pinjaman untuk sama-sama kita meneruskan kehidupan kita ini bersama-sama Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah islahkan segala urusan kita dalam rahmat dan kasih sayangnya insya-Allah. Baik, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Minggu lepas pada sesi yang lalu kita sampai surah apa ya? Kita tak tandakan. Katalah saya kita sampai surah Al-Humazah. Ya, surah Al-Humazah. Yang lepas kita baca surah As dan Al-Kautsar, As dan Al-Humazah. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saya kalau boleh bukakan ruang untuk muslimat insya-Allah. Baik, kita baca surah Al-Humazah dahulu ya. Saya baca, tuan-tuan ikut insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladhi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة
Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Alhamdulillah, kita minggu lepas yang seri yang lalu kita dah baca juga, iaitu secara imbasnya saya kita ulang sikit. Wailul, lam tu idgham bila gunnah, tanwin berjumpa dengan lam, masukkan pada lam, bari dua lun tu kepada lam serta merta. Wailul likulli, dengan melambatkan sikit atau menekan makhraj lam yang kedua, iaitu lam yang bertasydid, lam yang bersabdu. Wailul likulli, begitu je. Kulli, lam itu musyaddadah, lam yang bersabdu kita tekankan sedikit. Kulli humazatil, til itu idgham bila gunnah juga, tanwin baris dua, ta marbutah, ta simpul bari bawah, masuk pada lam bersabdu. Baik, til lumazah. Tuan-tuan mati Allah, lumazatin, ta marbutah, ta akhir kalimah itu ialah ta simpul dengan berbaris dua di bawah. Ayat berikutnya allazi, isim mausul, allazi lam musyaddah dalam idgham, yang mana kalau kita hukum asalnya, kalau kita bagi orang yang mula asas baca Quran panggil lam idgham lah, lam yang bersabdu masukkan til. Namun tuan-tuan mati Allah, apabila kita membaca wasal, membaca menyambung ayat pertama kepada ayat kedua, kalau kita lihat tadi lumazatin baris dua tegak, betul kan? Dia tak sama dengan humazatin, baris duanya tak seiring, satu depan satu belakang, betul? Begitu juga wailun, wailulli, bagi depan dia dia tak selari, dia mana berturut, ittiba' mengikut, dia tak murakab, ittiba' mengikut satu depan satu belakang. Jadi berbeza dengan lumazat. Apa beza humazatin beri dua dekat bawah dengan lumazatin beri dua dekat bawah juga? Bezanya satu tegak, satu sengit, kan? Yang sengit itu maknanya kalau kita sambung dengan allazi, kita tak boleh sambung macam ni. Kita tak boleh lumazatil ladzi, tak boleh. Jadi cara kita lumazatinil ladzi. Ya. Jadi bezanya ialah lumazatin dengan jumpa al-ladzi ialah sebelum lam sabdu tu ada alif hamzah wasal, ada alif yang kepala sad. Maka sebab itulah dipanggil iltiqa'i sakinain, kalau dalam hukum tajwidnya bertemunya dua sukun. Sukun lumazatin, non sukun yang tak ditulis di dalam penulisan, tapi wujud pada pembacaan. Jadi kita baca kalau sambung lumazatinil ladzi, lumazatinil ladzi, ikut sama-sama dengan saya. Lumazatinil ladzi. Jadi tuan-tuan mati Allah, ustaz itu tak nambah huruf ke? Kadang-kadang kita nak tanya, takut macam logik tak logik nak tanya kan. Kadang-kadang guru baca tapi kita main ikut dia je. Sebenarnya apabila kita sambung, kita menambah not itu kerana bacaan itu mengikut riwayat. Mengikut riwayat imam-imam. Bagaimana mereka membaca, menyambung ayat pertama kepada ayat yang kedua. Tetapi kalau tuan-tuan membeli Al-Quran yang kebanyakannya alif hamzah wasal tu dikelamkan, kadang-kadang tak terang, betul? Kalau tuan-tuan ada guna Quran warna-warni pada tuan-tuan, huruf hamzah wasal itu dikelamkan, maka kita akan kebingungan sikit macam mana jadi ini. Alif hamzah wasal tak dibaca, tapi hakikatnya wajib wujud di dalam penulisan, wajib tidak boleh dibuang. Sebab itulah menentukannya hukum tajwid dipanggil iltiqa'i sakinain, bertemunya dua sukun. Sukun nun iaitu tin, lumazatin berjumpa dengan allazi, lam pertama
sukun, lam kedua berbaris. Jadi itu kalau kita nak cara detail lah, maknanya kita akan baca lumazatinil ladzi. Itu bila wasal ataupun sambung daripada ayat pertama kepada ayat yang kedua, ya. Jadi tuan-tuan, itu kaedah yang mana kita nak berkongsi. Kadang-kadang kita tiba-tiba jadi makmum, imam baca macam ni, boleh ke? Jadi kadang-kadang kita tak tahu nak tanya, ataupun takut nak tanya, ataupun kadang-kadang terpinga-pinga, macam mana tak pernah dengar, kan? Maka dekat sini kita harus belajar bagaimana supaya kita tidak berprasangka kepada bacaan imam, ataupun imam pun kena tahu kalau nak sambung macam mana cara sambung, ya. Jadi kalaulah imam katakan dia tak faham, macam dia contohnya macam ni lah, ya, ditakdirkan imam berlaku wailul likulli humazatil lumazatin allazi, macam mana ustaz? Maka bacaan itu sah solatnya. Bacaan itu cuma tidak mengikut riwayat, ya. Tak perlu kita mufaraqah, tak perlu kita berpisah daripada jamaah. Namun itu bacaan itu sunat dan tidak membatalkan bacaan solat, cuma membatalkan sanad riwayat. Maknanya rugilah. Sebab apa tuan-tuan? Tuan-tuan dihadirkan oleh Allah ke muka bumi, ke rumah masjid ini untuk datang belajar Al-Quran. Setiap huruf itu mukjizat, setiap huruf itu syafaat. Kalau kita nyari tuan-tuan, mata sebelah kita nyari kena kencing lipas, mata sebelah lagi okey. Kerana mata sebelah kena kencing lipas pun tak datang masjid. Betul tak? Walhal boleh berjalan, walhal boleh naik lagi, mata sebelah boleh tengok. Itu baru satu syafaat, kan? Sebelah ni kena kencing, ustaz gatal, bisa, sakit. Padahal mata sebelah boleh tengok. Tetapi Allah jadikan kita, begitulah bandingan syafaat dekat dunia, apatah lagi bandingan akhirat. Syafaatnya kita pakai 24 jam dan penghidupan yang tidak ada penghujung. Maka sebab itulah kita belajar Al-Quran dan mengharapkan syafaat, mengharapkan pembela. Bagi setiap huruf itu adalah syafaat untuk kita yang kita dambakan, ya. Sebab itu kita kena belajar. Sebab itu kita terus belajar supaya kita mudah-mudahan mati sebagai mati syahid. Orang yang terus belajar, betul kita niat belajar Al-Quran ni bukan kerana sampai kita mati, sampai Allah jemput kita sekeluarga ke syurga. Itu niat kita, ya. Niat kita belajar ni sampai Allah jemput kita sekeluarga ke syurga. Mudah-mudahan berkat doa kita tu Allah pimpin anak cucu kita, Allah pimpin saudara mara kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi lumazatinil ladzi itu kalau sambung. Baik. Ayat yang kedua, alladzi jama'a malan wa 'addadah. Alladzi lam musyaddadah, kita beratkan dalam zi mad asli 2 harakat wajib, ya. Jama'a malan, law tu tanwin atau bagi 2 jumpa dengan waw, idgham ma'al gunnah naqis, ya. Law masuk rumah waw bersama dengung, ya. Wa'addadah, dal tu dal adalah huruf tasydid, huruf yang bersabdu, dan juga huruf syiddah, tertahannya suara dan nafas. Jadi wa'ad, suara tertahan, nafas terhenti, nafas terhenti dan suara. Jadi begitulah kita tertahan. Wa'addadah, ya. Ha bulat kita, ya, matikan dengan waqaf ha. Wa'addadah, ya. Baik, ada soalan tak? Kalau saya buka soalan, kalau mungkin tuan-tuan nak tanya ada apa-apa yang keliru atau apa yang mungkin saya sampaikan tak gitu jelas, boleh tanya, ya. Ya, kita perlu tanya. Baik, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ya. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah kita boleh dapat belajar melihat setiap huruf yang kita baca. Baik. Ayat berikutnya itu yahsabu annama lahu akhladah. Yahsabu, ha pedas. Kalau kita dekat sekolah-sekolah, anak-anak kita dipanggil ha pedas, ha tengah halqum. Muhammad,
subhanallah, alhamdu, Muhammad tengah halkum, yahsabu, yahsabu. Kita elakkan daripada baca yang tak bersungguh-sungguh. Yahsabu, yahsabu. Jelaskan yahsabu, yahsabu an, hamzah qata', hamzah qata', an, nun musyaddadah dipanggil wajibul gunnah, ditahan 2 rakaat, an, 2 rakaat. Jadi dia boleh dibaca 2 hingga 4. Namun biasanya kalau bacaan murattal cuma kita ambil 2. Annama lahu, annama, ma mad asli 2 rakaat, lahu mad silah tawilah. Tuan-tuan tengok ada waw, lahu, waw itu ada gelombang. Waw itu ada gelombang. Bila ada gelombang, tuan-tuan ambil formula yang selamat, iaitu kita baca 4 harakat ketika wasal. Mad wajib sama bentuk, mad jaiz sama bentuk, mad silah tawilah pun sama bentuk. Setiap huruf mad alif wawiyah akan ada gelombang. Kita baca 4 harakat. Malahu akhladah, akhladah, kha akhladah. Ramai kita kadang-kadang ustaz nak sebut kha tak pandai, macam mana cara? Tuan-tuan mati Allah, macam biasa saya akan ajar anak-anak berperatahfiz, tahfiz, mereka akan macam kita buat huruf nak tidur. Kha akhladah. Itu kaedah pendekatan. Bagaimana kita supaya bacaan kita tu dapat kita sempurnakan. Akhladah. Sebut semua. Kha. Jadi tanpa putus suara, keluar angin dan bunyi kha, itu huruf isti'la, pangkal lidah yang diangkat mengenai langan-langan lembut. Akhladah. Sebut. Baik, saya ulang. Yahsabu annama lahu akhladah. Ikut semua. Baik. Ayat berikut yang keempat, kalla la yubazanna fil hutamah. Baik, pertama lam musyaddadah. Kalla, kaf itu disebutkan dulu. Lam asli, lam itu dibaca secara idgham, diberatkan sedikit. Kalla, la yung. Tuan-tuan tengok, nun itu asalnya ada tanda mati, tetapi dibuang tanda mati, diletakkan mim kecil. Nampak kan? Itu hukumnya iklab, menukarkan bunyi nun kepada bunyi mim yang ringan. Tengok saya. Contoh mim yang berat macam ni. Layum. Kita katutkan 2 layum. Mim yang ringan dia tak katut 100%. Layum. Ada angin nipis. Keluar daripada 2 bibir. Dipanggil furjah. Istilahnya furjah. Bacaannya secara furjah, iaitu mengeluarkan angin sedikit daripada 2 bibir. Mim yang ringan. Huruf bibir ini ada 4. Ba, fa, waw, mim. Ba dengan mim ni huruf yang ringan. Huruf yang ringan. Jadi mim ini yomba, yomba. Namun ini bukanlah lahnul jali. Bagi orang awam dia lahnul khafi kalau dia tak mampu nak sebut. Jadi kita mengikut imam kita, dia akan baca la yomba. Didengunkan, gunahkan nun itu dengan bunyi mim yang ringan selama 2 harakat. Yumbaza kalla la yumbazanna fil hutamah. Ikut semua. Baik, zan nun musyaddadah, nun bersam dibaca wajibul gunnah 2 harakat. Zanna,
zanna, la yumbazanna. Itu. Fil hutamah sebut. Tuan-tuan tengok sini, fil hutamah, lam tu ada tanda mati, betul tak? Baik, lam tanda mati ni izhar qamari, kita akan baca lam ringan aja. Fil hu. Dia tak baca fil hu. Dia tak tahan nama. Cuma kita ringankan, lalukan aja. Fil hutamah. Ikut? Jadi sama ta marbutah yang di akhir tu dengan baris bawah lumazah pun ta marbutah, ta simpul, ta bulan, dengan wa'addadah, ha bulan. Ketika waqaf, semua ta simpul ditukarkan dengan bunyi ha, ditukarkan kepada bunyi ha. Kerana apa tuan-tuan? Kenapa kalau orang tanya? Kerana mengikut cara Nabi baca, mengikut imam kita. Jadi kerana riwayat yang cara membaca demikian, kita mengikut riwayat, kita tukarkan bunyi ta simpul kepada huruf ha bulat. Ha bulat, ha pangkal halqum. Kalau orang tua-tua dulu panggil ha dada. Kita ingat lagi orang tua-tua dulu mengajar kan. Ha dada. Walaupun istilah itu tidak ada dalam buku tajwid, namun itu sebagai pendekatan sahaja, bukan maknanya kita ni apa ha dada, tak dalam kitab tak ada. Tapi maknanya kita membawa kepada ringankan ke arah dada Baik. Jadi tuan-tuan, satu lagi perkara, kita nak sambung daripada ayat yang ketiga ke ayat yang keempat. Yahsabu annama lahu akhladahu kalla. Jadi ahladah tadi yang kita berhenti matikan ha. Kalau kita wasal, kita tambahkan dengan dua harakat hu itu, iaitu tandanya ada waw kecil. Waw kecil itu berfungsi hanya ketika wasal. Maknanya menyambung daripada ayat ketiga kepada ayat yang keempat. Tapi kalau kita tak sambung, waw kecil itu tak berfungsi. Sebab itulah waw kecil itu dipanggil waw silah, waw penyambung. Waw penyambung. Begitu juga wa'addadahu, ayat yang kedua kepada ayat yang ketiga. Wa'addadah, kalau kita sambung, kita baca dengan dua harakat. Wa'addadahu yahsabu, wa'addadahu yahsabu, maknanya dibaca dengan dua harakat. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh insya-Allah Kalau ada apa-apa tuan-tuan nak tanya, boleh tanya terus insya-Allah. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan seterusnya pada ayat yang kelima, wa ma adraka mal hutamah. Ikut semua. Ma itu tuan-tuan mad jaiz munfasil. Asalnya mad asli wa ma. Sama dekat atas allazi jama, asalnya mad asli. Tetapi oleh kerana selepas mad asli itu jumpa huruf hamzah, iaitu adara, hamzah, huruf hamzah kotak yang mana di atas rumah alif, betul kan? Maka tuan-tuan, maka mad asli itu bertukar jadi mad jaiz munfasil, mad jaiz yang terpisah bagi dibaca 4 harakat. Bagi imam kita dibaca 4 harakat sebagai wajah pertama, sebagai bentuk bacaan pertama. Kenapa Ustaz saya tekankan, Ustaz, kenapa perlu kita tahu dibaca 4 harakat? Orang baca 2 macam mana? Contohnya lah, sebab kita mengharapkan syafaat imam kita. Syafaat imam kita. Betul yang tadi kita perlukan syafaat. Walaupun matanya sebelah kena kencing lipas, contoh tak ada tangan, itu mata sebelah, tapi dengan satu syafaat tak dapat, maka lain pun gagal. Begitulah kita akhirat, kita perlukan syafaat yang bertimbang, yang sangat banyak, yang perlukan mengkabulkan hajat kita sehari-hari. Jadi ma itu dibaca 4 harakat mengikut imam kita.
Wa ma adra. Dal qalqalah dibaca secara qalqalah sughra tengah kalimah. Adra. Sebut semua. Adra. Jadi kita tak baca adra. Kita baca adra, tapi kita baca adra. Betul kan? Sebabnya dia di tengah kalimah. Sebab di tengah kalimah, maka kita baca qalqalah sughra tanpa termati bacaan, tanpa terputus bacaan. Kalau kita baca wa ma adra, itu terputus atau termati bacaan. Kalau wa ma adra, tak termati bacaan, cuma termati suara. Adra, itu qalqalah sughra. Ra ada alif kecil, mad tabi'i. Mad tabi'i ni mad asli hukumnya sama. Bezanya mad asli alif besar, mad tabi'i alif kecil. Mad tabi'i alif kecil. Sebagaimana saya telah terangkan yang lepas, alif kecil di mad tabi'i ni kenapa ada? Sebab sebelum Al-Quran diturunkan, orang Arab Quraisy dah pegang itu sebagai mad tabi'i. Dah confirm dia akan baca 2 harakat. Mereka baca syair ke, baca kitab-kitab sebelumnya, contohnya kan Zabur, Taurat, mereka akan baca dengan 2 harakat. Maka dekat sini kita memang tabi'i, dah tabi'i Arab Quraisy, mereka akan baca 2. Sebab itu kita pun kena baca 2 juga. Mat tabi'i. Adraka mal khutamah. Malhu. Mal itu lam qamariyah, malhu. Bacakan lam terus pergi pada hu. Malhu. Ha, dijelaskan. Wa ma adraka mal hutamah. Ikut semua. Jadi hutamah ta simple, ta bulat, tetap kita baca dengan ha bulat ketika waqaf. Walaupun ta tu berbaris satu, kan? Termasuk solah, sedekah. Macam kita azan atau hayya 'alas solah. Kita tak baca hayya 'alas solat. Tak. Solah. Ta simpul itu tukar dengan bunyi ha. Itu kaedah lughawi, kaedah tetap bahasa Arab. Kalau waqaf demikian, Baik. Seterusnya narullahil muqadah. Mad asli dibaca 2 rakaat. Ra tanwin, ra bagi depan, ra bagi atas, dibaca tafkhim, tebalkan ra. Naru. Tuan-tuan, mungkin tuan-tuan boleh tengok saya nak bezakan ra bagi depan antara tebal dengan nipis. Kadang ustaz tak nampak pun beza tebal tipis ra bagi depan ni kan. Tengok saya, naru itu tebal, tafkhim. Naru itu tipis. Naru, jatuhkan panggilan naru itu tarkik. Naru itu tafkhim. Maknanya diangkat panggilan narullah, narullah, kan? Itu ra tu ni tipis. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita lebih detail, kita nak faham macam mana imam-imam lain nak bezakan bacaan imam. Contohnya, maka wajib bagi imam kita baca tafkhim, baca tebal. Narullahi, ikut semua. Jadi kita fahamkan ru itu tebal, ru. Kezu. Sebab itu kadang-kadang kita ajar anak-anak, ajar cucu cicit kita, naru, tak boleh. Naru, angkat pang lidah. Naru, narullah, latih. Begitu tuan-tuan, kita kalau boleh kita detail, kita belajar macam mana antara tebal dengan tipis tu, huruf-huruf yang wajib tafkhim, tu. Narullah, hil itu juga lam qamariyah, hil muqadah. Mu man asli dibaca 2 rakaat, muqadah. Ikut saya baca, narullahil muqadah. Allati
allati tattali'u 'alal afidah. Allati lam musyaddadah dibaca idgham bila gunnah juga. Allati dibaca secara idgham bila gunnah lam musyaddadah. Tapi sebenarnya itu lam tu kalau kita ahli bagian tajwid itu bukan idgham lam samsi, tapi idgham lam mutaqariban mutamasilan. Lam pertama mati, lam kedua baris. Tak apa, itu perkara dalam bab tajwid yang lebih khusus nanti kemudian kita fahamkan dulu. Dibaca secara idgham allati, ti mad asli dibaca 2 harakat, tatbo ta nipis to tebal, tatpoli'u, sebut semua tatpoli'u, tatpoli'u, bukan toto, tatpoli'u, alal afidah, ikut. Jadi alal tu, ala asalnya mad asli, tetapi bila jumpa lam qamariyah atau lam samsiyah, dia masuk terus. Dulu yang hamzah wasal, dia masuk betul-betul lam, hilang jatuh hukum mad. Hukum mad tu jatuh. Alal afidah, sebut afidah. Afidah tuan-tuan sebagaimana saya dah itu, 2 bibir atas, 2 gigi, 2 bibir bawah sebab dalam, ketip bibir bawah sebab dalam guna gigi. Afidah, afidah. Latih. Kita elakkan daripada 2 bibir. Afidah, afidah, ikut. Kenapa tuan-tuan? Makhraj fa ialah bibir bawah, 1 bibir je. Bibir bawah, bukan 2 bibir. Ba, waw, mim, 3 huruf tu dengan 2 bibir. Tapi fa dengan 1 bibir. Fa dengan 1 bibir. Afidah, ikut. Baik. Sama ta marbutah diwakafkan dengan ha bulat, afidah. Innaha, ikut semua. Jadi nun wajibul gunnah dibaca 2 hingga 4 harakat. Ha mad asli 2 harakat. Ha alaihim. Alai, tuan-tuan tengok ya tu ada tanda mati, betul kan? Alai. Jadi ya tanda mati bukan mad. Ya tanda mati ialah lin tanpa harakat, maknanya 1 harakat saja. Alaihim. Alaihim, sebut semua. Maknanya tidak ada baca alaihim. Alaihim, tidak. Alaihim. Baik, mim mati berjumpa dengan mim berbaris, maka idgham mutamasilain. Masukkan mim pertama kepada mim kedua. Alaihim muqsadah, ikut. Jadi idgham mutamasilain, tahan mim kedua dengan wajibul gunnah. Cara baca wajibul gunnah 2 hingga 4 harakat. Mim muqsadah, hamzah huruf syiddah, tertahan suara dan nafas. Muqsadah, ikut. Muqsadah fi amadim mumaddadah. Baik, fi mad asli, fi 2 harakat. Tuan-tuan mati Allah, kita kena berusaha menghidupkan huruf ain daripada halqum. Na'budu, sebut semua. Na'budu. Amadin. Amadim. Ain, ya. Alaihim, bukan alaihim. Alunkan ke tengah halqum, bukan matikan halqum, alunkan ke tengah halqum. Fi amadim mumaddadah, ikut semua. Ya, sama dim idgham ma'al gunnah, masuk pada mim 100%. Baris 2 dal, baris bawah tu din kepada dim. Katup 2 bibir. Berbeza tadi kalla layum, bibirnya tak rapat sangat. Berbeza dengan amadim,
dua bibir yang sempurna dikatupkan, mumaddadah, dal bersabdu, baik, ikut fi amadim mumaddadah. Baik, pada akhir itu huruf ta marbutah, ta simpul itu ada mim kecil, nampak kan? Nampak kan ada mim kecil kan? Apa fungsi dia? Apa fungsi mim kecil? Ialah untuk bacaan wasal kepada basmalah huruf surah Al-Fil. Contohnya begini. Fi amadim mumaddadatin bismillahirrahmanirrahim. Itu contoh bacaan. Bila kita wasal mumaddadah, tetapi itu kita matikan pada ta marbutah pada ha. Bila kita wasal, hidupkan mumaddadatin bari bawah tadi dengan baca secara iklab, iaitu baris tanwin mim ta itu kepada mim, bunyi mim yang kecil. Bismi mumaddadatin bismillahirrahmanirrahim. Ikut mumaddadatin. Jadi wasal itu kena tanggung, kena tahan sikit gunnah iklab 2 harakat. Contohnya saya ulang semula daripada fi amadim mumaddadatin bismillahirrahmanirrahim. Cuba baca. Ini tujuan kita baca tuan-tuan. Kalaulah kita belakang imam, ada imam tarawih, dia sambung satu muka ni daripada wal asri, surah al-asr, surah al-humazah dan surah al-fil. Ayat akhir dia sambung dengan basmalah. Di situlah fungsinya. Itulah peranannya, macam mana tanda-tanda itu dapat dimanfaatkan, sebagai pemudah cara. Mudah-mudahan tuan-tuan mati Allah, sikit demi sikit Allah tambahkan kita kefahaman dalam ilmu pembacaan tilawatul Quran, Baik, ada soalan tak? Kalau ada soalan nak tanya boleh, insya-Allah. Ada soalan Ji? Tak ada. Tak apa. Mudah-mudahan tuan-tuan mulia, kita belajar ni kan Allah tambahkan ilmu kefahaman, ilmu kekuatan untuk kita beramal. Semoga Allah terima ni usaha kita dalam menyempurnakan kalam mukjizat di dalam diri-diri kita, insya-Allah. Bisiril Fatihah. Ya saya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dari sudut kaedahnya sama, hukumnya namanya ada 2-3. Hukumnya ada 2-3. Asalnya bagi asas orang yang belajar tajwid, kita akan idgham mislain. Yang kedua, kita akan idgham mutamatsilain shaghir. Kerana huruf mim pertama mati berjumpa huruf kedua mim yang berbaris. Kemudian hukumnya lagi satu kita idgham nama yang ketiga, idgham mutamatsilain shaghir kamil. Itu tahap yang ketiga. Maknanya kita pastikan gunnah mim itu wajib dibaca dengan kadar 2 harakat. Itu dipanggil itu kamil, wajib disempurnakan gunnah mim itu dengan 2 harakat. Pertama, asasnya kita akan panggil idgham mutamatsilain atau idgham mislain. Itu tahap pertama. Yang kedua, idgham mutamatsilain shaghir. Yang ketiga, tahap yang lebih detail, idgham mutamatsilain shaghir kamil. Kenapa tambah kamil? Wajib disempurnakan gunnah mim yang itu bersabdu dengan 2 harakat. Namanya 3. 1, 2, 3, tapi kaedahnya sama. Bagi kadang-kadang orang baru nak belajar Quran, kita sebut 3-3 ataupun yang panjang, nak hafal susah. Kadang-kadang lagi mudah kita ikut cara bacaan guru kan. Namun nama ini ada 3. Itu sebagai untuk pemakluman lah. Itu
itu. Kenapa kita menjaga itu? Kerana mengharapkan syafaat kemukjizatan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah pelihara kita semua, Allah ringankan kehidupan kita, Allah hindarkan kita daripada ujian yang kita tak mampu, Allah hindarkan daripada penyakit-penyakit yang memudaratkan kepada kita semua, ahli keluarga dan ahli qaryah semua. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma anta Allahu as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu hada. Allahumma salli salatan tunjina biha min al-ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat wa 'ala alihi wa sahbihi tasliman katsira برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي أذهاننا نورا وفي لحومنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا ومن بين يدينا نورا واجعلنا نورا واتنا نورا. ربنا أتمم لنا نورنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم افرغ علينا صبرا وتوفنا مع الأبرار. Ya Tuhan kami, maka dosa kami ya Allah, dosa mentua kami ya Allah, dosa pasangan kami ya Allah, dosa ibu ayah kami ya Allah, dan sekali mereka telah berjasa pada kami ya Allah, dosa anak cucu kami ila yaumiddin ya Allah, dosa jiran-jiran kami ya Allah, dosa ahli qaryah kami ya Allah, di antara kami dan mereka yang sesat, yang salah Kau pimpinlah kami dan mereka semua ya Allah. Kurniakanlah kami jalan taubat dan kembali pada petunjuk-Mu ya Allah. Lembutkan lisan kami, hati-hati kami dalam menyempurnakan iman dan ibadah pada-Mu ya Allah. Bantulah kami dan mereka semua dalam taufik dan hidayah-Mu ya Allah. Kurniakanlah kami semua dan mereka husnul khatimah dan jauhkan daripada su'ul khatimah. Rezeki yang halal penuh barakah ya Allah. Kekalkanlah kami dan seluruh kami, jiran-jiran kami, saudara kami dan hidayah dan taufik-Mu ya Allah. Kembalikan kami mereka ya Allah datang mengimarahkan rumah-Mu ini ya Allah. Janganlah Kau uji kami dengan ujian yang kami tak mampu ya Allah. Berilah kami kekuatan untuk menjalani Ramadan yang mulia ini ya Allah. Berilah kami kesempatan untuk menagih rahmat-Mu, menjalani malam Lailatul Qadar ya Allah. Apa Nabi mohon untuk umatnya kami mohon ya Allah. Apa Nabi mohon jauhkan kami mohon jauhkan ya Allah. Pandanglah kami dan mereka pandangan ihsan-Mu ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana khusrin illa alladhina amanu was-solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa maaf daripada saya, semoga menjalani Ramadan kita semua. Amin ya rabbal